Dia kena cicah-cicah. Sia yang nasi awak. Okey, sekilo ni nasi awak 25 ya saja. Syarat kita ada strawberry masa dekat Cameron Highland lah. Dah masuk lama ni. Kerja-kerja ni. Dubai French Toast. Okey, Assalamualaikum. Abdul nak update menu apa yang ada di Cameron Street Cafe untuk minggu kedua bulan Ramadan. Bila masuk sini, kita jual pokok-pokok Cameron Highland ni senang. Ni strawberry murah-murah ni 25 ya sekilo. Strawberry sate siasto. Jadi awak pun siram dia. Awak siram dia. Siram dengan coklat ni. Gitu. Siram. Sia je sekali dengan coklat. Tapi wajib makan sini. Kena makan di kedai. Pertama kali di Kelantan, strawberry sate coklat. Air terjun ni sia je so. Okey, disebabkan lon ni bulan puasa, Abang nak jual murah-murah si awak. Setiap hari terbawa ni, strawberry Araska besar-besar ni si awak. Ni sekilo si awak, 25 ya saja bila jual. Bekas kecil ni 7 ya, 7 ria. Sementara stok masih ada dah. Syarat kita ada strawberry masa dekat Cameron Highland lah. Apa dia tu? Tu jagung. Jagung. Jangan cakap dekat kamera lah tu. Tubuh saya di Cameron Highland kan kena ada strawberry. Pakat mari makan syarat Cameron. Alhamdulillah selepas minggu kedua Abla dah keluarkan banyak menu baru di Cameron Street Cafe. Sebab ramai komen Abla tak ada menu berbuka kau. Kita ada nasi lemak, kita ada nasi ayam. Tapi kita keluar menu baru ni, Shell Out Cameron si awak. Sos khas kita sekali dengan ikan, bagi strawberry, kita bagi jagung. Orang tak guna. Orang lain tak guna jagung susu. Kita guna jagung susu. Kita ada 3 dessert baru dah. Dessert baru kita adalah nombor 1 kita ada strawberry French toast. Strawberry French toast ni roti tebal masuk dengan goreng dengan telur. Lepas tu kita letak strawberry dengan buttercream atas ni. Strawberry French toast. Dubai French toast. Dubai French toast. Ni macam strawberry Dubai tapi mesti roti. Kunafa dengan pistachio, coklat, lepas tu strawberry chop atas ni. Menu terbaru untuk dessert. Lepas tu kalau nak makan Dubai saja ada. Strawberry Dubai dah. Strawberry Dubai ni kita letak strawberry fresh, kita letak sos pistachio dengan kunafa kataifi tu. Untuk menu buka puasa sebaiknya awak book. Sebab saya takut tak ada barang. Jadi boleh book dah. Boleh book kita punya syarat. Ada satu saiz je. Satu set saja kita ada. Untuk 2 dengan 3 orang makan. Kalau mari ramai order banyak set. Jangan order asal dah. Okey, selain tu ada gapo mai sini? Kalau yang tofu, kalau nak makan yang tofu 15 riyal saja. Yang tofu just pilih sini. Lepas tu kalau nak add on dengan jemput mal lah boleh. Jadi 18 riyal dah. Katanya colek kita sini kita ikut saiz. Kita ikut pinggir. Sepinggir dak ni colek capur 15 riyal juga. Kita ada mi ampla, kita ada colek ayam, colek sosis, colek pelepong perut, jemput malas, colek keras semua ada. Tapi kita ada colek 6 pelawan juga. Ni. Tambah-tambah strawberry sini. 6 pelawan kita ada sotong kering, ikan kering, masuk sotong kau ni. Lepas tu kita masuk sos dia dah. Tu. So 6 pelawan kita buat kita masak lama ni. Kerja-kerja ni untuk dapat setahun ni. Tu dia. Tu dia. Ni dah colek buah kita sini. Kalau nak minum kopi ada kopi. Kita ada kopi sini yang kita ada kopi macam-macam jenis kopi brew sini. Lepas tu paling penting kita ada bilik VIP si awak. Ni bilik VIP si awak. Awak boleh book bilik VIP untuk buka puasa dan makan colek. Kalau rasa malas berebut dengan orang, awak masuk bilik VIP. Kalau malas berebut dengan orang, ambil bilik VIP 30 riyal saja sejam. Untuk buka puasa dan untuk makan colek, kita main buka. Tapi bilik VIP ni kecil saja, hanya boleh muat 9 orang saja.